Hai, salam sejahtera. Soalan yang selalu orang tanya, soalan yang paling popular bila orang tanya adalah, tanya siapa? Tanya saya, tanya Richwork, tanya semua orang adalah macam mana nak kira gaji sendiri. Ini boleh kata antara soalan yang paling popular di kalangan business owner. Bila mereka macam fikir kan, semua orang tanya macam mana nak kira gaji sendiri adakah ada formula ke, ada percentage ke daripada sales, atau just tanya kawan sebelah ataupun tanya orang lain berapa gaji aku, nak tahu gaji sendiri. So ini soalan yang paling popular selalu orang tanya. So senang je sebenarnya macam mana nak kira gaji sendiri ni. Caranya adalah, kalau anda adalah seorang business owner, business owner sebenarnya dia boleh tentukan gaji dia sendiri. Tapi selalunya cara yang paling mudah adalah yang pertama. Yang pertama adalah anda kena kira komitmen anda sendiri. Apa maksud komitmen ni? Dia mudah je tuan-tuan dan puan-puan. Kalau anda adalah seorang manusia yang normal, anda pasti ada rumah, ada pengangkutan, ada kena makan, ada family, ada anak-anak, ada banyak pinjaman nak kena tanggung, nak kena bagi parent. So semua ni kira balik, duduk diam-diam, ambil selai kertas, tulis ikut kategori. Tulis dan anda akan dapat komitmen ni. Mungkin ada orang cakap, bila dah kira-kira tu tiba-tiba, banyak sangat ni, kenapa tinggi sangat ni, adakah ni gaji aku yang aku kena ambil? Itulah sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita tak sedar sebenarnya apa yang kita kira tu, itulah perbelanjaan kita setiap bulan. Dan hakikatnya adalah sebenarnya most of the month atau hampir setiap bulan sebenarnya cukup je sebenarnya. Tapi cuma bezanya adalah anda mungkin ambil ni sikit tau, tak ambil sekaligus. Apa kata kalau anda ubah anda punya cara berfikir? Kalau anda adalah business owner, anda ambil sekali, sekedebuk ambil. Dan mungkin anda kata, ya Allah, macam mana saya nak ambil, tak cukup, tak pernah cukup. Dan di sinilah sebenarnya anda kena start faham, kena mulakan ada azam dan tekad nak pastikan cukup. Kalau anda adalah business owner, anda bos, cukupkanlah. Dan pastikan sebenarnya anda kena usaha naikkan sales supaya anda mampu bayar gaji sendiri. So itulah cara dan kaedah macam mana nak kira gaji sendiri. Dan saya lupa nak cakap yang kedua, kalau tak mampu dulu ambil gaji tinggi, ukurlah baju di badan sendiri tuan-tuan dan puan-puan. Jangan terus ambil gaji tinggi, relax dulu, relax, tenang, ambil masa. Kalau tak cukup, perkecilkan komitmen, perkecilkan perbelanjaan dan usaha tingkatkan sales bisnes anda supaya anda boleh enjoy gaji yang anda nak tu. Senang ke senang, mudah ke mudah, mungkin susah, mungkin tak mudah, tapi apa kata anda cuba dulu. Just buat. Tu, pergi cepat, pergi ambil kertas, tulis. Tunggu apa lagi? Cepat tulis.